So dah confirm dah tu. Tapi kata Imam Maturidi, tambah lagi, kena sebut lagi sekali lagi. Qudrah, qadirah, kena sebut lagi sekali. Untuk menghalang syubhah. Untuk menghalang syubhah. Imam Asy'ari kata, dah perlu dah, cukup dah. Bila kita kata Allah ada sifat perkata, Allah berkata-kata kan? Cukup dah tu. Tak perlu sebut dah mutakalliman sekali lagi. Kalamun mutakalliman, benda sama je. Itu beza Asy'ari dengan Maturidi. Asy'ari kata 13 sifat je ada. Buang 7 belakang. Maturidi kata, dah kena sebut juga sebab ada orang akan faham. Oh, mungkin Allah ada sifat perkuasa tapi dia tak berkuasa. Kena sebut lah perkuasa. Allah perkuasa, maka Allah berkuasa. 2 kali sebut. Maka Allah sifat dengan qudrah, maka dia qadiran. Jadi Imam Maturidi dia lebih pilih jalan untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Sebut juga sifat 7 ma'nawi ni supaya tak ada orang faham Allah ada sifat qudrah tapi tidak mampu. Allah ada sifat berkehendak tapi tak berkehendak. Maka disebut juga qudrah qadiran. Iradah muridan, ilmun aliman, hayyun hayyan, sam'un sami'an, basar basiran, kalam mutakallima. Maka dia tu sifat yang lazim melazimi. Tahu lazim melazimi? Kalau nisbah makhluk ni, nisbah makhluk bila ada asap mesti ada api. Bila ada asap mesti ada api. Takkanlah mari asap saja tak ada api. Dah. Maka dia kata benda tu berasap. Kita faham ada api itu maksudnya. Itu lazim tu. Benda yang melazimi. Bila ada qudrah adalah qadirah. Bila ada qadrah adalah qudrah. Gitu. Okey, itu sahaja beza sifat ma'ani dengan ma'nawi. Jadi ini 14 ni masuk sifat ma'nawi dah ni. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang mempunyai sifat qudrah. Itu ditulis tu. Keadaan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah, kita belajar sebelum ni. Keadaan Allah yang berperkuasa. Bukan berkuasa, berperkuasa. Baru faham. Sebelum ni perkuasa kan. Maka Allah bersifat dengan sifat perkuasa. Keadaan Allah berperkuasa. Bermaksud keadaan Allah bersifat dengan sifat ma'ani itu keluarlah sifat ma'nawi. Itu sama je lah tu. Tu boleh kita nak skip pun boleh. Tapi nak baca pun boleh. InsyaAllah kita sambunglah pada kelas minggu depan. Kita baca secara laju-laju tentang sifat ma'nawi ini. Wallahu a'lam. Lepas habis ni, habislah sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bahagian. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan kepada bangsa diri Allah, sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah, 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ini 5 sifat ni sebab kita disebabkan untuk menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Contoh sifat qidam. Allah itu ada tanpa permulaan, untuk menafikan baharu bagi Allah. Allah bukan baru. Baqa, kekal, untuk nafikan sifat binasa, fana bagi Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul hawadith, bercanggahnya Allah dengan makhluknya, untuk menafikan persamaan Allah dengan makhluknya. Nafi belaka tu 5 sifat yang kita nafikan. Menafikan baharu, menafikan binasa, menafikan sama dengan makhluk, menafikan dia tu adalah perlu kepada benda lain, menafikan berbilang-bilangnya Allah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Lepas 1 plus 5 jadi 6 plus 7 lagi, tambah 7 lagi. Apa dia? Sifat ma'ani tadi. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Kita ambil ni 3 gini. Sama', basar, kalam. 1 tambah 5 tambah 7 itu apa? 13. Tinggal lagi 7 lagi sifat ma'nawi. Sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakallima. Lazim bagi 7 yang ma'ani. Ada 7 ma'ani, adalah 7 ma'nawi. Buang 7 ma'ani, hilanglah 7 ma'nawi. Itulah maksudnya. Okey? Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan bermula dengan perbincangan Al-Quran dan juga tentang sifat maknawi yang kita habiskan, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan sifat harus bagi Allah, dan kita ulang juga sifat mustahil ke atas Allah lah. Baik. Kita berpindah, kalau ada soalan boleh simpan lepas kelas insya-Allah. Kita berpindah kepada bab fiqh pula. Bab fiqh muka surat
Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 46 tak? 47 dah. Kita dah bincangkan minggu lepas apa itu najis-najis yang termasuk di kalangan najis mutawassithah. Najis ada 3. Ada mughalladhah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Mughalladhah apa dia? Najis yang berat. Apa najis yang berat ni? Anjing dan babi, maaf cakap. Dan segala perkara yang terlahir daripada kedua-duanya ataupun salah satu daripadanya. Semuanya najis. Bulu dia, air liur dia, air mata dia, darah dia, daging dia, kulit dia, tahi telinga dia, semuanya najis mughalladhah belaka. Cara basuhnya macam mana? 7 kali basuhan, 1 kali dengan air bercampur dengan tanah. Itu najis mughalladhah. Najis kedua, najis ringan, najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah ni? Air kencing bayi lelaki umur 2 tahun ke bawah yang makan selain yang tidak makan melainkan hanya susu ibu sahaja. Air kencingnya sahaja, bukan tahi. Bayi lelaki bukan perempuan. Umur 2 tahun ke bawah, lebih tak kira. Yang keempat, yang hanya minum susu ibu sahaja, bukan makan nasi kerabu. Kalau baby tu makan nasi kerabu, dia kena jadi mutawasithah, bukan mukhaffafah dah. Jadi air kencing baby ni kalau kena kain kita, cukup hanya renjiskan air sahaja. Ambil air ni, renjis sahaja, cukup. Sampai kena semua tempat najis, bersih dah. Tak wajib basuh ni. Nak basuh boleh ya. Tak wajib basuh. Ini najis mukhaffafah. Selain daripada hal ni, semuanya najis mutawassithah. Sebut kita minggu lepas. Antaranya apa? Setiap yang memabukkan arak, darah, bangkai manusia, bangkai binatang, nanah, muntah, tahi binatang, tahi manusia, air kencing, susu binatang yang tak dimakan, dagingnya, kecuali susu manusia, air mazi, air wadi dan sebagainya. Itu 10 najis tu kita dah bincangkan minggu lepas apa dia list najis-najis mutawassithah. Hari ni kita belajar cara menyucikannya. Dan kebanyakannya kita berhadapan dengan najis ni lah. Kita jumpa najis ni lah. Jangan jumpa najis mughalladhah ni. Mutawassithah, mukhaffafah pun jangan juga. Hak biasanya najis mutawassithah ni. Okey, muka surat 47. Pembahagian dan cara menyucikannya. Yakni pembahagian dan cara menyucikan najis mutawassithah. Najis pertengahan, yang inilah najis yang paling banyak ada dalam dunia ni. Najis mutawassithah pertengahan ini dibahagikan kepada 2 bahagian. Ada 2 jenis najis. Ada namanya ainiyah, ada namanya hukmiyah. Ainiyah ni apa ainiyah? Ain, mata. Najis yang nampak di mata. Najis yang ada zat. Najis yang ada zatnya. Apa zat ni? Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Itu najis ainiyah. Dipanggil najis ainiyah. Satu lagi najis hukmiyah. Hukmiyah tak ada warna, tak ada rasa, tak ada bau. Dua-dua najis belaka. Cara basuhannya berbeza. Okey, tengok najis ainiyah dulu. Yang pertama najis ainiyah, nampak zat najisnya. Yakni ia mempunyai warna, bau dan rasa. Ada warna, ada bau, ada rasa. Contoh najis ainiyah ni, tai ayam. Rata. Najis ainiyah tu confirm tu. Dengan warna kokonya, dengan warna hijaunya, ada bau lagi. Najis ainiyah tu confirm lah tu. Tahi manusia, tahi baby, pamper dan pamper tu, confirm tahi ainiyah tu. Dengan bau lagi, dengan warna lagi, dengan zat barang ada lagi. Kalau satu je ada pun dikira ainiyah dah. Ada warna je tinggal. Lagi najis ainiyah tu dipanggil. Okey? Cara menyucikan najis ainiyah ni. Baik baby ke, muntah ke, darah ke, apa benda lah. Yang pertama sekali, bersih atau hilangkan dahulu ainnya, benda najis itu. Yang kedua, kemudian cucikan sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Dua je cara dia senang Contohlah kain kita ni. Kena air kecing kucing. Air kecing kucing hukumnya apa? Mughalladhah ke mukhaffafah ke mutawassithah? Confirm.
Ainiyah dah, bau confirm bau. Memang ainiyah lah, bau. Walaupun tak nampak warna air kecil tu, tapi bau. Bila bau tu najis ainiyah sebab ada bau, ada rasa, walaupun tak ada warna. Saya sebut dah tadi, ainiyah ni ada rasa, ataupun ada warna, ataupun ada bau, ataupun ketiga-tiganya ada. Dipanggil najis ainiyah. Cara membasuhnya macam mana? Buang dulu, basuh dulu sehingga hilang. Basuh dulu, kalau ada tahi, kalau tahi kena ambil dulu tisu ke benda, buang dulu benda tu, barang zat tu buang dulu. Kalau jenis air kecil kena basuh je lah tu. Basuh tu sampai hilang warna, rasa dan bau. Kalau tahi kucing atas ni, ambil tisu tu, jangan basuh tu. Jangan cuci air tu, sabar dulu. Buang dulu air ni. Pakailah plastik ke benda ke, lebih mudah lah. Boleh nak cuci air, tapi bila kita cuci air, barang tu jatuh kat tempat lain, najis pada tempat lain. Jadi cara senang, ambil dulu tisu ke benda ke kain kesak tu dulu, najis tu. Lepas tu letak sabun dulu, konyol. Rasa-rasa hilang dah tu, barulah kita bilas. Baru kita bilas. Bilas sampai hilang rasa, bau dan warna ni. Ini untuk najis ainiyah. Yang pertama, buang ain dulu. Buang ain tak kisah nak pakai sabun ke, nak pakai apa tak kisah. Buanglah. Yang penting sampai hilangkan rasa, bau dan warna ni. Lepas tu baru bilah. Okey, itu cara membersihkan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, apa nak najis hukmiyah tu? Najis hukmiyah benda pula ustaz. Najis hukmiyah dia kata di sini, najis hukmiyah, najis yang tidak nampak zat najis ni, tak nampak, tak tahu duduk mana. Tapi ada, memang ada, confirm ada. Salah satu sifatnya tidak ada lagi, warna, bau dan rasa tidak ada lagi. Cara menunjukkan mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Contohnya kita ni kecing kucing tadi kau, tapi selepas sebulan dah. Kering. Ada lagi bau? Ada dah bau. Hilang dah bau. Rasa tak ada dah, warna tak ada dah. Tapi najis tak? Najis, confirm najis. Kita tahu kecing kucing, kita pergi Mekah. Balik Mekah baru dah nak cuci kering dah, dah bau dah. Najis tak? Tetap najis. Selagi mana tak yakin ada orang yang membersihkan, tetap najis. Kita pun nak bersih macam mana? Cukup dengan mengalirkan air sekali. Cukup dah. Sebab barang tak ada dah. Barang ain tak ada dah. Tak ada warna, tak ada rasa, tak ada bau dah. Kalau ada warna, ainiyah. Ada bau, ainiyah. Tak ada belaka, tiga-tiga tak ada belaka. Najis tak najis, maka dipanggil hukmiyah. Bila hukmiyah, ambil ni, tuang air sekali, habis. Settle. Dengan syarat basuh belaka, kena belaka air. Alirkan air belaka. Maka cukup dah untuk membersihkan, menyucikan najis hukmiyah. Boleh pakai buat semayang ni. Air yang keluar tu pun boleh ambil, buat air tap, boleh ambil. Bukan air najis. Air ni, kita ambil air, tak ada bawah ni. Air tubik ni. Ini najis, air mustakmal ni, bukan air mutanajis. Sebab apa? Dah tak ada kesan dah. Air yang keluar tu air yang suci, tapi tak menyucikan lah. Tak boleh pakai buat ambil semayang. Tapi air tu suci, boleh ambil buat air tap, dia kata. Kalau tergamuk lah. Maknanya kalau kena baju, tak kena basuh baju air tu. Tak kena. Itu beza dia. Najis ainiyah dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Baik. Contoh najis hukmiyah. Dalam bilik air kita. Dalam bilik air. Mesti ada air kecil, ngecik ke benda ke tak? Cukup. Simbuh air tu mesti tu. Tak perlu nak was-was. Kan ada air kecil, ngecik sini, kadang-kadang ngecik sini. Tak. Awak simbuh sekali, cukup bersih tu. Kalau memang rasa yakin ada air kecil terpencik ke situ sini tak. Kita memang yakin ada air. Simbahlah sekali, jiru sekali. Sekali lalu air, habis cerita. Jangan perlu was-was dah. Takut masuk. Tak. Kadang-kadang tak pakai selipar kan, masuk kan. Takut nak keluar. Takut. Lepas tu mikir habis semua dalam rumah najis belaka. Tak perlu. Air kencing dia ni gini, hukum dia najis ni, benda tak bernajis melainkan setelah yakin. Kalau was-was tak najis. Bahkan ulama bincangkan, kalau kita masuk dalam tandas awam, duduk di atas mangkuk tandas, kan ada najis ni, kan tak ada najis. Kita tak pakai benda ni, kena basuh tak ni semua. Tak wajib basuh. Selagi tak yakin, tak wajib basuh. Duduk je lah. Tak wajib basuh. Jangan nampak air topor situ warna kuning, tu kena basuh lah dulu. Yakin dah. Najis ni dalam mazhab Syafi'i dia tak terlalu keras. Selagi tak yakin najis, bukan najis. Was-was kena buang. Was-was daripada syaitan. Jadi najis ni benda yang yakin sahaja. Beza Was-was dengan warak berbeza.
Warak lain, waswah lain. Waswah ni dia waswah semua. Ini najis, ini najis, ini najis, ini najis. Tu waswah. Waswah daripada syaitan, gangguan syaitan. Baik. Jadi itu bezanya. Dalam mazhab Syafi'i, kita nahnu la najis illa bil yaqin. Kita tak menghukumkan benda tu najis melainkan setelah yakin saja. Waswah tak najis. Contoh tadi muka tanah tadi. Kan ada orang kecil sini, kan ada orang tak basuh, kan ada orang, kan waswah tu kan syak. Tak yakin lagi. 50-50 je. 50-50. Kemungkinan bersih, kemungkinan tak bersih. Syak. Hukumnya bersih. Bila jadi najis? Kalau dah yakin 100% confirm. Memang nampak air kecil satu, confirm baru najis. Baru wajib basuh. Tak yakin, tak wajib basuh. Nak basuh, tafadhal, tak ada masalah. Nak basuh, itu warak. Warak basuh dulu. Kalau orang warak dia basuh dulu, nak yakin lebih. Tak. Tapi selagi mana tak yakin najis, tak najis. Sah sembahyang kita. Faham? Itu dalam mazhab Syafi'i menggunakan kaedah kita tidak menghukumkan najis melainkan setelah najis. Setelah yakin. Setelah yakin, tengok ada warna, bau rasa baru najis. Macam ketuk juga, ketuk. Ketuk duk ada saja ketuk ada. Macam dok ke apa? Yakin tak? Tak yakin. Tak yakin tak batal sembahyang. Kata Nabi, jangan kamu ambil sembahyang selepas kamu dengar bunyi ketuk baru ambil sembahyang. Mana yakin sungguh tu, bunyi. Memang confirm dah tu. Tak syak dah tu. Bau semua rebak dah. Ni confirm dah. Ni ketuk ni dah syak dah ni. Tapi kalau syak, keluar ke tak keluar? Keluar tak keluar? Tak tahu keluar ke tak keluar. Tak payah ambil sembahyang. Terus sembahyang ni. Tak perlu. Kalau ada waswah kan dia buat. Keluar tak keluar? Ketuk teguh batal teguh tu kalau penyakit waswah tu. Ketuk sungguh senang tu. Ketuk sungguh. Tiba paksa dia ketuk sekali lagi baru dia ambil sembahyang. Waktu kalau waswah tu. Tapi kalau ikut hukum asalnya, selagi mana tak dengar, tak batal. Sampai kita dah kalau tertidur pun, lepas subuh kita pun baring sekejap. Tak tahu tidur ke pejam mata saja. Bunyi yang kokok luar tak tahu. Batal tak sembahyang? Tak batal. Tak yakin tidur? Yakin tidur baru batal. Tak yakin, ke jaga tadi ke? Maknanya asal kata tak tidur lah. Tak batal. Selagi mana tak yakin tidur, maka tak batal sembahyang. Tidur baring kalau tidur gini memang tak batal. Tidur gini memang duduk gini tak batal. Kalau tidur baring, lepas subuh tidur baring sekejap, nak sembahyang duha pula lagi. Tidur sekejap baring. Tak tahu tidur ke pejam mata saja. Ada orang pejam mata saja, dengar bunyi pokok, bunyi buru-buru dia dengar. Tu dia bangun. Batal tak sembahyang tadi soalan dia, tidur ke tak tidur tadi? Tak yakin lah tidur, tak tahu tak confirm tu. Dia tak tahu tak confirm, tak yakin dia telah tidur, maka sah lagi. Sembahyang ni masih lagi ada lagi. Tapi dia bagi tadi dia mimpi dah pergi Mekah. Tawaf 7 kali dah. Bangun. Tidur dah. Dah tu memang tidur tu, mimpi tu. Mimpi tu tanda tidur tu. Bila termimpi tu tanda tidur. Tak ada dah syak tu. Tapi tak mimpi apa, dengar lagi bunyi kipas, bunyi ayam, bunyi dengar je. Kita tahu tidur tak tidur, maka tak batal sembahyang. Okey, sama juga dengan buat najis ni. Selagi mana tak yakin ada najis, maka tak najis. Tak yakin lagi tak najis. Okey? Itu di antara cara kita nak tahu benda tu najis ataupun tak najis. Yang kedua, beza di antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ainiyah, najis yang ada barang, ada warna, ada bau, ada rasa. Caranya, hilangkan ain dulu, baru kita bilaskan. Hilangkan air boleh pakai sabun ke pakai benda tak kisah, lepas tu bilaskan sehingga hilang warna, rasa dan bau. Kalau hukmiyah, kena hilang tak warna, rasa dan bau. Nak tengok faham tak faham ni. Kalau najis hukmiyah, wajib tak hilangkan rasa, bau dan warna? Najis hukmiyah wajib tak hilangkan? Dah najis memang tak ada dah barang tu. Hukmiyah memang tak ada rasa, bau, nak tunggu hilang dah lagi. Benda tu memang tak ada warna dah, tak ada rasa, tak ada bau. Basuh je lah, bilas sekali habis dah. Settle lah. Memang benda tu dah tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna dah. Jadi cukup kita hanya mengalirkan air sekali sahaja, dah boleh pakai dah. Bahkan air yang keluar tu pun air bersih. Air mustakmal dia bagi, bukan air mutlak, air mustakmal. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Okey? Baik, itu adalah perbincangan tentang najis mutawassithah. Sedikit lagi ada disebutkan di sini
Apa dia najis-najis yang dimaafkan? Dipanggil najis al-ma'fu. Najis yang dimaafkan. Dia najis asalnya, tapi dia dimaafkan. Maknanya kalau kena pakaian kita, boleh bawa semayang. Tak batal semayang. Yang pertama, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya sekiranya ia dibelah ketika dalam ia hidup, seperti lalat dan lipas. Jika bangkai tersebut jatuh ke dalam air, hukum air tersuci. Ini najis yang dimaafkan dalam air sahaja. Najis yang dimaafkan dalam air. Disebutkan sebelum ni antara benda najis apa dah? Bangkai. Bangkai ni apa? Binatang yang mati. Binatang yang boleh dimakan, lalu mati bukan dengan cara sembelih. Ataupun binatang yang tak dimakan setelah mati. Serangga boleh makan tak? Ada yang tak boleh makan kan? Kalau mati tanpa sembelih, sembelih pun jadi bangkai juga. Tak? Lalat mati. Apa kelkatu duduk kat lapar tu mati, bangkai lah tu. Ketika hidup tak mati lagi, tak makan lagi. Ketika dia mati dah, bangkai lah. Semuanya bangkai. Sayap dia bangkai, mata dia bangkai, misai dia bangkai, kaki dia bangkai belaka. Okey? Kalau dalam semayang kita bawa seekor bangkai lalat, sah tak semayang? Batal semayang. Sebab dia kira kita menanggung najis. Tak dimaafkan dalam semayang, dimaafkan dalam air. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika terjatuh dalam minuman kamu seekor lalat, maka celupkan lagi sekali lalat tu, sebab kata Nabi, di sebelah saya ada obat, di sebelah saya ada penyakit. Maka Nabi suruh celup lagi sekali, menunjukkan tidak najis. Dimaafkan dalam bab. Bukan tak najis yang salah. Dimaafkan dalam bab air. Maka kalau dalam air kita jatuh seekor lalat, lalat tu bangkai tu. Kan hukum air sedikit kan? Kalau masuk najis tu jadi najis belaka asalnya. Kalau dalam air kita ni terjatuh setitik air kencing, najis belaka. Sebotol ni, sebotol besar pun, selagi tak 2 kolok, sebaldi pun, jika sikit lagi tu. Nah, sebaldi kita jatuh setitik air kencing, najis belaka kan? Sebab air sikit, air kurang 2 kolok. Bila bercampur dengan najis belaka, mutan najis belaka. Tapi dimaafkan kalau jatuh dalam air itu bangkai binatang yang kalau dibelah perutnya tak mengalir darah. Seperti lalat. Lalat kalau kita belah perut dia, tak mengalir darah. Mungkin ada darah. Benda lagi, belalang memang tak najis dah daripada asal kita sebut minggu lepas. Belalang bangkai yang dimaafkan. Belalang memang dimaafkan dah, kita sebut dah minggu lepas. 2 bangkai yang dimaafkan, belalang dan juga ikan. Ini memang dimaafkan belaka. Tak kisah dalam air ke, dalam semayang ke, dimaafkan belaka. Memang itu halal untuk kita makan. Tapi lalat tak halal dimakan ni. Okey, jatuh dalam air kita, tak najis air, boleh minum, boleh keluarkan lalat tu, minum balik air. Bahkan sunat celup sekali lagi, untuk ada penyakit dan juga obat pada sayap dia. Okey, apa yang seumpama lalat ni? Nyamuk, kalkatu tadi, cicak, lipas, cicak. Paling besar cicak zaman sebut. Cicak jatuh dalam ni, kalau hidup memang tak bangkai. Kalau hidup, cicak hidup keluar semula. Hak tu memang tak, memang suci tu, boleh minum lah tu. Tapi hak mati cerita ni, hak mati. Hak mati dalam air kita, keluar. Boleh makan, boleh minum dah air ni? Ikut hukum bolehlah. Ikut hukum bolehlah, sebabnya cicak tu adalah bangkai yang dimaafkan. Dalam air memang nampak tak mau minum. Cuba dalam gula, masuk gula 4 kawah, jatuh seekor cicak, sudah najis. Dah berlaku dah bau ni. Mana bau ni? Mana kita pergi bau ni? Bau ni kita pergi kuliah. Kita mari tu dia kata, masak semula ustaz, gula kita masuk cicak. Kalau tak ada ilmu dah, buang gula tu belaka, masuk baru. Kali ikutnya cicak dimaafkan. Memang kalau kita tengok air ni, tak mau minum lah. Tapi kalau gula, kalau ustaz kata boleh, buang cicak, makan gula. Rela makan, beri makan, kau orang tak apa. Dah. Maka cicak tu dimaafkan. Tapi tak dimaafkan tikus kan? Tikus tak dimaafkan. Tikus besar dah. Tikus bukan serangga dah. Tikus kena buang belaka gula tu. Sebab gula hukum air sikit lah. Walaupun gula tu saya masuk gula 2 kolah ustaz. 2 kolah gula saya. Tak kira. Sebab air gula ni bukan air. Jadi dihukum air sedikit. Walaupun masuk satu periuk besar 2 kolah gula dia, tetap hukum dia air sikit. Maksudnya kalau jatuh satu najis, semua najis belaka.
Sebab tu gula kena masuk, kena tutup kat rumah. Dan tapi kalau jatuh lalat, jatuh kalkatu, jatuh cicak, dimaafkan lagi. Masih lagi halal dimakan. Penyakit tu cerita lain Penyakit tu kena doktor Penyakit tak bahaya tak makan gula ni, jatuh lalat, jatuh semut, jatuh apa benda, bahaya tak bahaya, itu cerita lain. Itu cerita doktor. Itu cerita mudarat ke tak mudarat. Tapi cerita halal-halal. Maknanya kalau jatuh dalam gula kita seekor lalat ke, seekor cicak ke, dimaafkan. Keluarkan cicak tu, buang, boleh bagi makan. Boleh makan, masih lagi halal. Cicak mampu cerita ni. Kalau hidup memang boleh makan, hidup, tak makan lagi. Kalau cicak masuk itu, dia berenang, dia pun keluar semula. Tu memang confirm, memang halal lagi. Sebabnya bukan makan lagi. Kalau tu tak ada cicak, kucing pun masuk, halal lagi, keluar semula. Kucing masuk berenang, keluar semula. Sebab tak makan lagi, tak najis lagi. Okey. Cuma nak ceritanya hak mati ni, hak mati. Cerita mati. Jumpa bangkai cicak dalam gula kita. Ambil cicak, buang, halal. Okey, dengan syarat dalam sebuah kitab, bukan kita yang letak cicak tu. Bukan kita letak, baca dalam resepi, nak sedap tambah 3 ekor cicak, kita pun letak cicak 3 ekor. Tu boleh tu. Hak tu tak boleh sebab perbuatan kita. Kalau perbuatan kita seekor pun tak lepas, najis belaka. Jatuh sendiri dimaafkan. Itu bukan tak najis, dia najis, tapi dimaafkan dalam air sahaja. Dalam air yang sedikit termasuk dalam air lah, air. Dia hukum benda yang berubah ni, air sirap ke, air kopi ke, gulai kambing ke, sup lembu ke, apa benda tu ma'ek dia panggil. Cecair semuanya hukum sama dengan air sikit ni. Sama dengan air sikit. Yang ni dia akan menjadi mutanajis dengan bercampur dengan najis. Sebab tu kalau bincang hukum daging keluar darah tu, itu cerita dia. Sebab air tu sedikit dia campur dengan darah daging, macam mana pula darah pada daging tu dimaafkan tu. Nanti sebut di sini mungkin darah yang ada pada daging tu dimaafkan. Baik. Jadi itu yang pertama, najis yang dimaafkan dalam air, tidak dalam semayang. Dalam semayang kalau cicak dalam poket kita mati, tak sah semayang, dikira menanggung najis. Walaupun satu ekor lalat sahaja kita bawa dalam semayang, tak boleh. Contoh saya macam saya pegang ni, bekas siwak ni tak. Lepas tu lalat seekor duduk dalam ni, saya pun tutup. Mati lalat tu, saya pun buat dalam semayang, batal semayang. Sebab dikira menanggung najis ketika semayang. Dalam air dimaafkan, semayang tak dimaafkan. Boleh faham? Sudah semayang, baru sedar cerita saya ni. Kena ulang semayang. Kalau dalam semayang, kalau dalam semayang kena ulang semayang. Kalau tahulah. Tahu ke tak tahu? Kita tahu tak semua tu mati? Tak tahu. Tak yakin saya. Tak tahu dia mati ke hidup kat anda dia. Tak sah, tak perlu ulang sepanjang kita sebut dah tadi. Kalau tak tahu, tak yakin tu. Tak tahu. Selagi mana tak yakin, tak wajib ulang. Okey. Kalau kita tahu lepas semayang baru, ada lalat seekor, kena ulang semayang. Semayang kita tadi dapat pahala, dah dapat pahala. Cumanya dikira kena ulang sebab kita dikira menanggung najis. Kena ulang lah. Baik, itu najis yang dimaafkan dalam air, tidak dimaafkan dalam semayang. Nanti akan ada pula najis yang dimaafkan dalam semayang, tak dimaafkan dalam air. Baik. Yang kedua, darah, nanah dan muntah yang sedikit. Tengok ni. Darah, nanah dan muntah. Darah najis lagi tu. Darah pun najis, nanah pun najis, muntah pun najis. Yang sedikit dimaafkan sekiranya terbawa dalam solat, dalam semayang ni. Kalau darah setitik jatuh dalam air, apa hukum air? Najis. Walaupun setitik. Hak gula tadi jatuh setitik darah, najis belaka gula tu, tak dimaafkan. Darah dimaafkan dalam semayang ni. Dalam semayang, tengah-tengah semayang kutis jerawat pun pecah, keluar darah. Sah dalam semayang, sah. Najis tu, tapi dimaafkan yang sedikit. Darah, nanah dan juga muntah. Termuntah sikit tengah semayang, jeluak, kena sikit, dimaafkan. Jangan telang semula, telang batas sebab telang tu. Terberhak tu telang semula. Tu batas bukan sebab najis tu, batas sebab telang semula. Baik. Dimaafkan sekiranya terbawa dalam solat.
Begitu juga darah nyamuk, darah kutu dan sebagainya yang terkena pakaian dengan tidak sengaja dimaafkan. Siapa tanya gitu, ditebus nyamuk tengah sembahyang, oh debu nyamuk, lekat darah. Darah dimaafkan, tapi kaki nyamuk tak dimaafkan ah. Nyamuk tu mati, jatuh, kaki dia lekat sebatang, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab bangkai. Bangkai dimaafkan dalam air, tak dimaafkan dalam semayang. Jadi kalau boleh jangan tebuhlah. Gerang sangat pun hamba aje. Kalau tebuh, kalau jatuh belaka tak apa, takut lekat di pipi kita, tak sejuk. Lekat dengan kaki kepala dia lekat. Tak dikira bangkai. Walaupun nyamuk. Tapi saya sebut ni pendapat muktamad Walaupun ada pendapat mazhab lain kata tak batal, tapi pendapat muktamadnya batal sebab dikira menanggung najis. Tapi darah tu tak najis. Darah tak najis. Darah nyamuk, orang sembelih kambing sebelah kita sembahyang sebelah ni, orang sembelih kambing, ngecik darah kita, dimaafkan. Darah tu dimaafkan yang sedikit. Najis tu, tapi dimaafkan dalam sembahyang. Yang sedikit. Yang ketiga, darah dan nanah daripada tubuh sendiri, contohnya darah bisul. Walaupun banyak, ni banyak pun dimaafkan juga. Jika tidak mengalir dari tempat mengalirnya, atau darah itu terkena pakaiannya tanpa sengaja, dimaafkan. Kalau darah tu keluar sendiri, bukan perbuatan kita, darah kat hidung ke, darah bisul ke keluar tiba-tiba, nanah keluar, itu dimaafkan walaupun banyak. Tadi sikitnya tadi dimaafkan. Tapi orang ni kalau keluar sendiri dan tak pindah ke tempat lain, hidung keluar kat mana? Sini sampai sini bawah ni. Tak sampai belakang. Tak sampai belakang darah tak dimaafkan lah. Tak. Darah bisul kat peha. Tubik kat sini lah, celah peha bawah tu. Tu dimaafkan. Mana kalau dia ikut saluran dia, laluan dia, dimaafkan. Jangan bisul sebelah kanan, kena sebelah kiri sampai darah dia. Bisul dia. Itu dah berpindah tu dikira. Tak dimaafkan. Tapi kalau lalu di laluan dia ni, dimaafkan walaupun banyak. Sebab bukan perbuatan kita. Nak sembahyang kan ada bisul, ada darah, tak dimaafkan. Walaupun banyak. Ini yang ketiga ni. Darah dan nanah tubuh sendiri, bukan tubuh orang lain Contohnya, yang mengalir sendiri dan tidak keluar dari tempat mengalirnya, itu dimaafkan walaupun banyak. Tak apa. Tengah sembahyang air mengalir kat hidung ni, darah keluar kena kat tempat hak mengalir lah. Yang kena kat lain. Kena kat tempat ini dia jatuh, maka dimaafkan walaupun banyak. Tidak najis tu, tapi dimaafkan. Yang keempat, tanah, lumpur atau air di jalan yang bernajis, jika terkena badan atau pakaian semasa berjalan dengan tidak dapat dielakkan, dimaafkan. Air cor. Air cor masuk dalam tu, ada tahi lembu ke, tahi kambing ke, dah. Lepas tu lori lalu sebelah kita, ngecik kena kita. Dimaafkan. Juga dimaafkan. Kalau terpercik kena kita, bukan kita menyelam dalam tu. Kalau kita pergi menyelam dalam tu, najis lah baju kita ni. Tapi kereta lalu, mecik kita. Lokang ke benda kan? Dah air lokang lah, itu dimaafkan. Air percikan seperti berjalan tu, itu dimaafkan. Air lumpur dan sebagainya, itu dimaafkan. Juga najis yang halus yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti di kaki lalat, dimaafkan. Lalat, tahi lembu depan kita, lalat dekat tahi lembu. Mari atas hidung kita tengok semayang. Confirm di kaki lalat ada tahi lembu, confirm tak? Confirm. Tapi dimaafkan. Dipanggil najis yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Kecil sangat tak nampak. Najis di kaki lalat, maka ia dimaafkan. Itu najis yang dimaafkan. Yang 2, 3, 4, 5 tu dimaafkan dalam semayang. Hak satu dimaafkan dalam air sahaja. Itu najis-najis yang dimaafkan. Wallahu a'lam. Bina. Dah. Okey. Kita berhenti dekat, nanti kita bincangkan pula apa najis-najis yang asalnya najis, lepas tu dia bertukar menjadi suci. Ada 3 benda. Asal najis, lepas tu dia berubah menjadi suci balik. Kalau ikut asalnya najis lah, selama-lamanya najis lah, tak boleh berubah dah. Tapi ada 3 perkara yang dia asalnya najis lalu berubah menjadi benda yang suci, benda yang tahir. Antaranya cerita hari tu kulit binatang. Ni sini. Kulit kau kedai tu nak buat beg tangan, nak buat tali pinggang tu dah. Ada tanya tu kan. Apa hukum tali pinggang kulit binatang? Beg tangan kulit ular, kulit buaya, ni hukum dia. Dia adalah di antara najis yang berubah menjadi tahir, suci. Asal memang najis, bangkai tu, tapi disamuk, lepas tu dia jadi suci balik. Wallahu a'lam. Itu perbincangan yang akan disebutkan selepas ini. Wallahu a'lam. Boleh buka untuk soalan.
InsyaAllah. Soalan bab tauhid tadi pun boleh, dan soalan bab fiqh ni pun boleh. Soalan pertama, kita nampak tapak kaki kucing basah, tapi tak pasti itu kencing dia atau basah air sahaja, sebab ada rasa terpijak. Kata-kata tak tahu, tapi tak pasti. Tak pasti bukan najis. Semuanya tak pasti dah. Lain kalau bau air kecing kucing, bau tu yakin lah tu. Bila dah bau, tapi tak bau, tak rasa, tapi basah air kencing dia punya kaki dia. Kemungkinan air kencing, kemungkinan Allahumma salli Muhammad, air biasa. Bahkan kata ulama, kalau kita tengok dalam rumah kita ada bekas air baldi, anjing masuk dalam rumah kita. Ada baldi, ada anjing. Anjing keluar, mulut dia penuh dengan air. Tak tahu air benda. Kita ada baldi. Ke anjing tu celup dalam baldi aku? Kan? Tak. Kan ada kemungkinan tu. Anjing tu celup mulut. Sebab mulut anjing basah ni. Keluar daripada rumah kita. Dan ada bekas air dalam tu. Wajib tak buang air tu? Tak wajib. Tak wajib. Kata setengah ulama, walaupun air tu berkocok, tengah berkocok air tu. Anjing mau keluar, berkocok. Tapi tak nampak kan? Tak confirm kan? Selagi benda tak confirm, tak najis. Walaupun air tu berkocok, anjing keluar mulut basah, tak confirm lagi. Belum confirm lagi itu adalah anjing. Lain kalau kita tengok betul, anak nampak memang anjing tu celup dalam baldi tu, memang diminum daripada air tu. Kena buang air tu. Baru confirm. Nak katanya selagi benda tak confirm, walaupun banyak tanda-tanda hint-hint, tak najis lagi. Dia hanya menjadi najis kalau kita yakin 100% yakin memang nampak betul, baru najis. Nak buang tak ada masalah. Nak kira tak buang, ambil tak tahu ni. Tak nak ambil warak. Tak warak ditinggalkan terus benda syubhah ni. Tinggalkan tak apa. Lebih afdal. Tapi nak hukum kata tak najis. Hukum fiqh kata tak najis. Hukum tasawuf kata buang tak tahu ni. Air ni betul ke tak tahu. Nah. Beza tu hukum fiqh dengan tasawuf. Tasawuf kata warak buang jangan ambil. Tak, kemungkinan ada tu kan. Fiqh kata tak payah buang. Sebab tu tasawuf dengan fiqh dia canggah sikit. Dia akan berlawan sikit. Sebab apa? Fiqh dia ikut benda yakin je. Tasawuf dia lebih warak lagi. Dia benda kemungkinan buang. Jangan makan, jangan ambil, jangan pakai, jangan ni. Sebab dia warak. Tapi fiqh kata tak apa, sah. Fuqaha ni dia nak benda jelas. Tapi tasawuf dia nak benda yang lebih berhati-hati. Berbeza itu. Ulama tasawuf dengan ulama fiqh. Maka paling sempurna siapa yang menghimpunkan antara kedua. Fiqh dia ada, tasawuf dia ada. Dia nak buat boleh tahu. Ni tak najis rasanya. Tapi lebih baik buang. Dia ada dua-dua. Fiqh pun dia ada, tasawuf pun dia ada. Boleh ke taklid mazhab lain masa nampak kaki semut kat kita masa solat? Kalau tidak ada masyakkah kita untuk semayang, untuk ulang semayang, ulanglah. Ulang 4 rakaat tak berat pun. Tapi kalau kita contohnya 10 tahun dah semayang, kaki lalat ada di kaki di mayang kita. 10 tahun dah. Maknanya banyak dalam qada tu. Contoh, tu boleh kita ambil pendapat lain untuk menanggung kesalahan kita. Ketika ada keperluan sahaja, kita dibenarkan untuk ambil pendapat mazhab lain. Kalau tak ada keperluan, tak perlu. Ulangkan saja semayang tu, tak ada masalah. Ulang. Tak, semayang zuhur ke semayang asar 4 waktu, 5 waktu, 10 waktu, sikit lagi tu ulang je lah. Tak perlu, sebab kita lebih afdal tetap dengan mazhab kita lagi afdal daripada keluar ambil mazhab lain. Jadi kita jangan bermudah-mudah dalam nak mengambil pendapat mazhab lain, kecuali bila memerlukan. Kecuali dalam bab tawaf, contohnya nak tawaf kan, cestuh mau kulit orang ni kan, lelaki tawaf nak ambil semayang sama, boleh ambil pendapat lain sebab keperluan. Tak ada keperluan tak perlu. Wallahu a'lam. Soalan. Pakai sakit dia semayang dalam keadaan dia pakai beg najis. Kalau ikut hukum asal tak boleh lah, sebab dia kena menanggung najis. Tapi kalau dia lama sangat dalam keadaan tu, baru boleh ambil pendapat lain. Boleh pendapat lain yang mengatakan bahawasanya bersambung dengan najis maka dimaafkan lagi, sebab dalam keadaan darurat semayang lama. Tapi kalau 2-3 hari je boleh je ambil pendapat muktamad, qada lah nanti. Semayang tak semayang, tapi nanti qada. Ambil pendapat. Tapi kalau lama sebulan duduk begitu, nak kena qada sebulan pula, boleh ambil pendapat mazhab lain yang mengatakan dimaafkan semayang dia sah sebab dalam keadaan darurat.
Sengguh. Tidur ke tak tidur? Mana tidur sungguh lah. Tak tahu. Ada tak tahu berapa? Sengguh lah, sengguh. Sengguh belum tentu tertidur lagi. Sengguh ni tak tertidur lagi. Kalau kita confirm tertidur, confirm tidur, dan di antara confirm tidur adalah mimpi saya sebut tadi. Mimpi adalah tanda tidur. Confirm. Tapi kalau tak yakin lagi, tidur ke sengguh saja ke, tidur ayam-ayam ke, ngantuk. Tak ngantuk pun sengguh juga. Orang ngantuk kan? Sengguh juga. Jadi tidur ni dia hilang tu, dia punya deri rasa ni hilang. Deri fikir dia hilang, itu tidur. Orang yang telah hilang deri fikir dia, tak boleh fikir dah. Itu tidur. Tapi kalau tak tahu, tak batal semayang. Tapi kalau memang confirm tertidur, tengah sujud tu memang mimpi dah, batal semayang lah. Sebab tidur adalah perkara yang batalkan semayang. Membatalkan wuduk, bahkan semayang, batalkan wuduk, kena ambil semayang semula. Jadi kena ambil semayang semula, kena semayang semula. Kalau memang yakin tidur, tak yakin tak. Kalau tak yakin tak tahu, Ustaz, tidur ke tak tidur? Saya pun hukum kata tak batal semayang. Boleh. Tu bukan semayang. Jalan tu kan mimpi dah tu. Saya tak tahu dalam hukum tu, orang tu yang rasa sendiri. Tapi ulama sebut dalam kitab, bila mana di antara tidur dengan mengantuk, maka dikira mengantuk. Kalau dia syak, tidur ke mengantuk, tidur ke mengantuk, naum ke nuas, naum ke nuas, hukum dia tak tidur lagi. Tapi kalau yakin tidur, tanda yakin tidur bermimpi. Bermimpi ni apa? Nampak benda dah dalam mimpi tidur. Nampak pergi Mekah lah, nampak pergi pasar lah, nampak jalan atas air lah. Tu memang tidur dah tu. Confirm dah tu tidur tu. Walaupun dia berdiri, boleh jangan tidur berdiri. Ada jangan tidur berdiri tak? Ada orang tidur berdiri ya. Wahyu Allah dengan kalam Allah. Kalam disebut banyak-banyak. Nisbah pada kalam kata-kata, Al-Quran pun kalam Allah. Nisbah pada sifat pun kalam Allah. Sifat tadi, sifat kalam, kalam Allah. Jadi kalam ni diluas. Ada kalam pada kata-kata Al-Quran, ada kalam yang menunjukkan kepada sifat yang qadim tu. Adapun wahyu adalah maklumat khabar yang diberikan kepada nabi-nabi. Itu memang makhluk tu. Itu bukan qadim. Itu bukan, wahyu bukan qadim. Wahyu memang baru diberi pada makhluk. Makhluk boleh terima, boleh faham. Itu sama dengan Al-Quran tu. Sama dengan wahyu, sama dengan Al-Quran. Tapi kalau kalam yang qadim mana? Kalau kalam yang ada pada zat Allah tu. Kalam yang ada pada zat perkata tu, sifat perkata tu qadim. Itu qadim. Itu tidak ada permulaan dan tidak ada huruf, tidak ada bahasa, tidak ada apa. Tidak ada suara. Makhluk nak faham ni, wahyu kalam makhluk ni boleh faham. Waktu boleh faham. Ada pun kalamullah yang qadim tak boleh faham. Tak boleh faham. Tak mampu nak faham lagi lah. Di akhirat nanti mungkin akan tengok lah. Tapi sekarang tak dapat faham lagi. Itu beza. Wahyu kalam sama dengan Al-Quran. Wahyu kalamullah yang Al-Quran sama tu. Benda yang berhuruf, bersuara, makhluk. Tapi kalamullah yang qadim yang mana? Yang kalam yang ada pada zat Allah tu. Ini yang sifat qadim tadi. Kalamullah yang sifat perkata. Perkata. Bukan mutakalliman dah. Kalam, kalamun. Sifat yang dengan sifat itu Allah berkata-kata. Sifat yang wujudi, yang sungguh lagi ada, yang ada pada zat Allah, yang qadim, yang dengannya lah Allah berkata-kata. Itu qadim, itu qadim. Ini di mana ni? Ada pada zat Allah. Ini sebab pada makhluk, lidah. Lidah kita ni. Ini sebab pada makhluk. Lagi soalan? Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Sekarang ni ikan bukan bangkai, okey. Allah SWT. Baik. Bila disebut ikan bukan bangkai, okey, darah dia tetap najis. Sama juga macam kita punya binatang, kambing dan sebagainya kan. Darah dia najis. Yang tak najis tu daging dia. Okey, faham? Jadi insan tu kan tempat darah. Takut ada darah di situ.
Sebab tu orang buang insang tu sebab di tempat terkumpulnya darah. Darah tu yang najis. Dijual sekali dengan insang. Saya tak pasti soalan ni. Tapi kalau ikutnya adalah darah dia najis. Setahu saya tu kena buang tu. Setahu saya lah. Tapi mungkin ada fatwa yang katakan dimaafkan ke, macam mana ke. Mungkin ada fatwa yang kata dimaafkan. Macam ikat wudu kan. Ada kata wudu tu kalau tak buang dia punya tahi dia tu najis. Sama dengan masalah insang ni. Saya tak boleh nak kata najis tak najis sebab takut ada fatwa yang kata tak najis. Jadi itu boleh. Sudah. Kalau makan dah kena taubat je lah. Lepas ni jangan beli. Cuma saya kena cek balik tu. Saya kena cek balik apa hukum ikan yang tak dibuang insang ni dan dimasuk sekali dengan insang sama dengan ikan bilis tadi. Ikut hukum asal memang najis. Tapi sebab mungkin ada fatwa ke, ulama dah bahaskan dan sebagainya, mungkin ada. Wallahu a'lam. Nanti saya cek balik masalah insang pada ikan. Sebab kalau ikut hukum asal yang halal adalah dagingnya sahaja. Darah tu tak najis. Kena buang, kena basuh dulu maksudnya. Basuh dulu. Ada perkara dia berdarah lepas kita masuk dalam puyuh itu dimaafkan. Itu memang dimaafkan. Tapi yang ni tak buang tu daripada awal. Memang tak buang daripada awal dah. Memang tak buang daripada awal kan. Kalau dia buang dulu, lepas tu berdarah pula, itu dimaafkan. Itu memang confirm tu. Daging yang keluar darah ketika dimasak itu dimaafkan. Maafkan pada pakaian, dimaafkan pada semayang, dimaafkan belaka. Tapi kalau tak dibuang asalnya, maknanya daging tu darah ada dimasukkan teguh. Tak dibasuh dulu. Tu memang ada ulama kata najis lah. Sengaja masukkan najis dalam kita punya masakan. Cuma saya kena cek pada takut ada fatwa yang membenarkan. Kita rujuk pada fatwa lah. Bab makanan ni rujuk pada fatwa. Tak apa, basuh dah tak apa. Basuh dah tak apa, basuh dah. Lepas tu masuk dalam tak apa, basuh dah. Insang tak wajib buang, yang kena buang darah dia tu je. Tapi ketika dia letak tu ada air lagi. Hukum dia masa letak mula-mula tu. Kenapa tak buang daripada awal? Wallahu a'lam. Kalau memang dia buang ketika nak goreng dan sebagainya, tu cerita lain lah tu. Seseorang yang istihadah seumpama kadang sampai terlupa mana hid dan istihadah macam mana. Kena belajar. Tak tahu istihadah, kena belajar sampai tahu. Kena belajar sampai beza mana hid, mana istihadah. Mana bukan hid, mana istihadah. Sebab bila istihadah dia kena tutup dia punya kemaluan dan kena semayang macam biasa. Bila hid dia baru dia buat haram semayang pula. Tak boleh ambil semayang pula. Maka kena belajar sampai tahu beza mana istihadah, mana haid. Baik. Ada soalan lagi? Masalah insang tadi saya cek balik. Takut ada fatwa yang dah sebutkan oleh para mufti tentang apa hukum kita masak ikan sekali dengan insangnya. Yang berdarah lah maksudnya, yang tak dicucikan. Soalan lagi? Ada soalan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma asqina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah 'ala kulli khair kama fatahta 'ala anbiya'ik wa alihi salihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakata khairan man zakkaha anta waliyuha wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pihak Surau Sungai Mali di atas kesediaan untuk kita buat kuliah di sini. Insya-Allah semoga menjadi keberkatan dan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada saudara duduk sini ni, kapur ni. Dua abang kita tu, baju hijau, duduk kapur ni. Sungai Mali. Orang Sungai Mali kenal tu abang saya tu, duduk dalam ni. Jadi kita biasa dah mari, tu kenal mai ikut dalam tu. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir dan moga-moga Allah pertemukan kita dalam majlis yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tersat. Kuning. Baik. Ahad ni. InsyaAllah hari Ahad ni di ribat saya. Hari Ahad ni di ribat saya di Ajin kuliah. Kemudian hari Selasa di Surau Kuning Tersat. InsyaAllah.